Katanya Pontianak tu dari wanita mengandung yang meninggal dunia. Tak tahulah 2-3 hari ni kan kecoh cerita pasal Pontianak ni. Pontianak? Aku nak bagi tahu satu. Makhluk yang bernama jin tu, dia memang boleh menyamar untuk menakut-nakutkan manusia. Yang itu betul. Tapi kalau manusia mati jadi Pontianak, tu tak betul. Lain kali, ambillah gambar dulu. Siapa? Saya cakap seorang-seorang. Lim, anak kau dah bercinta dengan Pontianak. Abang Samad kau cakap dia nampak kau naik motor bawa Pontianak. Korang ni kan tak habis-habis lah nak sembang pasal Pontianak. Malah lah aku nak layan. Pontianak.